Komponen seterusnya yang kita tengok adalah trigger, spatial trigger. Okey, spatial trigger ni dengan spatial trigger receiver ni dia sebenarnya berkait Jadi dia ada dua, satu spatial trigger dan satu spatial trigger receiver. Okey, first, spatial trigger ni dia nak define zone tau. Okey. Define zone yang detect entering object. Jadi first kita kena define zone. Contoh kita define zone, kita boleh buat gunakan objek. Objek, okay, contoh satu cube, saya buat untuk define zone dia. Dia tak kisah sebenarnya objek apa pun. Saya buat contoh cube dan saya nak dia besarkan sikit lah. Okay, besarkan sikit. Okay, jadi saya namakan dia ni spatial. Spatial trigger supaya kita tahu ini adalah spatial trigger. Kita apply pada dia. Sorry, ejaan tak betul. Spatial trigger. Jadi kita apply kepada dia spatial trigger. Macam ni. Okay. Then dia ada trigger mask ni. Okay. So kita set trigger mask. Kita nak apa sebagai trigger mask dia. So let's say kita nak everything sebagai trigger mask. Okay. Default dia nothing. Okay. So kita letak everything. Kemudian kita tambah satu lagi spatial trigger receiver. Okay. So dekat sini pun kita letak everything. Dekat sini dia akan bagi tahu trigger, dia ada event tau. Jadi bila dia enter apa jadi, bila on stay apa jadi, on exit apa jadi. Kita buat yang simple saja, kita buat bila enter saja kita akan play audio. Okay. Jadi kita akan masukkan audio semula. Kita punya audio. Mana audio kita Sound kita ni. Masukkan sound. Sound. Ini. Pada objek kita, saya nak letak cube ni. Saya nak letak pada cube. Sound saya ni, saya letak pada cube. Loop lah. Saya pakai loop. Okay. Jadi bila kita masuk je pada trigger ni, kita nak loop ni main. Okay, saya tarik cube daripada ni, kemudian kita nak access audio source play. Macam tu. Okay. Dan kita punya ni pun mesti dalam layer yang sama, iaitu everything. Saya rasa kita pun dah apply pada dia. Kita test dulu. Kita test cube ni. Okay, kita test dulu sama ada dia boleh tak save. Jadi kita tengok. Oh, dia terus bermain. Sorry, dia terus main. Audio source ni patutnya dia tak boleh main lagi. Play on awake, kena off. Cube kita kena ada control spatial trigger. Spatial trigger kita adalah everything. Okay, cuba kita test. Okay, jadi kita test. Okay, jadi sekarang ni kalau saya drag, kita dengar dia bunyi. Okay. Kemudian kita nak tengok apa fungsi on exit. Saya nak test on exit. Okay, jadi on exit ni kita boleh gunakan let's say audio lain. Saya nak guna audio loop ni. Okay, tapi disebabkan objek kita cuma boleh handle satu sound pada satu objek, saya apply pada silinder ni lah. Saya tarik pada silinder. Jadi silinder ni ada audio source, ada loop pada dia. Saya pastikan play on awake ni saya tutup. Dan kita pergi semula dekat spatial trigger. Kita pergi on exit. Okay. Disebabkan audio source tu ada pada silinder, kita tarik silinder ni masuk ke dalam on exit. Kemudian dalam function kita ambil audio source play. Okay. Alright, jadi kita test.
Save. Okey, kita punya projek. Kalau saya drag ni, dia akan bunyi. Bila saya tarik keluar, dia akan bunyi loop. Okey. Dia bunyi, dia akan bunyi loop. Okey. Alright. Jadi, kita boleh akses, kita kalau boleh bagi apa-apa saja dekat sini, bukan semestinya sound, kita boleh guna benda lain. Dan satu lagi, box ni dia tak semestinya box, sebab saya rasa yang penting dia nak adalah collider tu. Okey, dia cuma nak ada zone. Okey, contoh kita tutup mesh collider ni. Jadi kita tak nampak kotak. Right. Jadi kalau kita test, dia macam masuk satu kawasan tu lah. Kita nak bila dia masuk kawasan tu, dia akan trigger something. Jadi kita tak nampak kat sini. Okey. So kita drag. Mana dia tadi? Oh, dah tak nampak. Dah tak boleh. Itu dia. Kat situ rupanya. Kat sini. Jadi bila dia termasuk dalam zone tu, jadi dia akan mainkan lah. Okey, jadi depend projek macam mana kita nak buat. Okey. Jadi kita boleh gunakanlah fungsi ni. Okey, jadi itu saja. Terima kasih untuk spatial trigger dan spatial trigger receiver.